Jeti Pelancongan Kuah. Kita nak beli tiket untuk pergi ke Pulau Tuba. Nak makan udang lah yang paling special dekat Abang Tani. So, kita dah sampai Pulau Tuba. Kita akan explore pulau ni. So, kita akan explore Pulau Tuba. Nak baca tak nak baca? Mak balik ni baca. Balik pun baca. Mana kalau kata tak ya. Nek terus kali buat. So, kita orang sewa motor. Sewa motor 3 biji untuk pergi berjalan-jalan dalam kampung ni. Pulau dalam Pulau Tuba. Ni saya punya adik, dia bawa motor hari ni. View pulau lah. Hang pun lagi adik. Dia basuh minyak pun gear lebih. Kampung. Kampung pun tak? Teluk kot. TLK Teluk. Oh, Teluk Beremang. Oh. Dia jalan cantik jugalah jalannya tu. Ada tek lembu. Jangan langgar tek lembu. Tek lembu. Mana? Abang ni bawa betul ke? Uyo, banyak tek lembu. Apa bagi signal? Tengok signal. Weh, dia bagi signal. Adik Hani kena langgar tek lembu adik. Weh, hadiah. Uyo. Budak perak masa kampung. Okey je. Adik Hani kena langgar tek lembu. Tak, memang banyak tek lembu. Sabar. Kita nak pergi mana ni? Dia lagi jam di Pulau Tuba tu. Boleh ni lah. Boleh apa? Mandi? Dia pasir ada tengok pulau pasir. Oh lah. Cantik lah. Boleh lalu ni. Naik motor kat sini. Okay, di pulau tu lighting dia belah sana kan. Matahari kat situ. Lighting gelap sikit lah. Belakangnya. Sampai hujung ke? Jeti. Jeti kot tapi panjang lah. Alah, masuk dokumentari. Apa? Busuk lah kalau tiba selubung. Berkubung apa? Berkubang. Busuk lah. Itu dekat lumpur tu. Kat sini boleh nampak kerbau kan kat sana. Ada kerbau. Kerbau ni orang sembelih tak? Makan lah, makan lah. Lembu. Bestnya. Harum semerbak. Kat sini dia import ke macam mana? Kereta kat sini tak banyak lah adik. Tak kan dia bawa masuk. Kita beli cendol. Video mana? Video. Beli cendol. Di kampung. Kampung apa ni? Lihat